Yang ni, kalau korang ada anak perempuan juga yang rambut panjang selalu kusut kan, susah nak lerai rambut kan, korang beli yang ni. Yang ni, cara nak guna dia, korang spray daripada atas sampai bawah macam ni. Korang spray macam ni sebelum korang sikat rambut anak. Rambut yang kusut tu dia boleh lerai lah. Maksudnya mudah nak leraikan rambut yang kusut. Dia boleh juga untuk rambut, untuk nak kilatkan rambut, untuk rambut yang bercabang, untuk rambut kering, dia boleh. Korang pakai yang ni. Untuk rambut yang bau kepam, bau hapak macam anak pergi sekolah terperak dalam tudung kan, korang pakaikan ni. Yang ni dia lebih kurang macam siram rambut, tapi dia wangi tau korang. Okey, untuk warna purple dengan warna kuning sama sahaja function dia, cuma yang beza daripada segi bau. Kalau aku lagi suka bau yang kuning ni. Okey, satu botol ni dia punya isian dia 100 ml. Bau dia berbeza, dia punya function dia sama saja. Boleh untuk rambut bercabang, boleh untuk rambut kering, boleh untuk kulit kepala kelimomo, untuk rambut berbau kepam, boleh untuk rambut yang selalu kusut nak leraikan rambut. Yang ni mudah sangat. Kalau rambut anak korang panjang susah sangat nak leraikan, yang ni korang spray dulu ni, lepas tu korang sikat, sangat-sangat mudah nak leraikan. Korang beli, harga dia murah je. Aku grab terus 4 tau. Kalau korang nak order ni, pergi grab dekat beg kuning tau.